Aku selalu tengok orang balut cover pillar ni tau, tapi aku nak buat sendiri takut guys, sebab nampak macam rumit kan. Tapi sebenarnya senang sangat guys nak pasang benda ni. Nak tahu macam mana? Jom tengok video ni sampai habis. Okay, so dekat tangan aku sekarang ni bukan stiker biasa tau. Dia sebenarnya kain tau. Dekat bahagian belakang dia ada stiker lah untuk kita tampal. Orang panggil kain ni sebagai kain ala-ala JDM style lah. Okay, benda pertama yang korang kena buat, cabut bahagian yang korang nak balut tu guys. Sebab apa cabut? Untuk memudahkan kerja. Macam aku ni, aku cabut cover pillar ni lah sebab aku nak balut kan. Okay, lepas tu kita dah boleh start balut guys. Aku ukur cara macam ni guys, simple je. Bahagian tepi-tepi ni kan, biar ada lebih banyak tak apa guys, jangan terkurang. Sebab kalau terlebih kita boleh potong je, tapi kalau terkurang macam mana nak tambah kain kan. Okay, masa proses tampal ni jangan rushing sangat guys, kita slow-slow je buat. Pakai tool yang dia bagi ni untuk memudahkan kerja. Okay, bahagian yang lekuk ni part yang paling orang takut, betul tak? So bahagian yang ada shape ni, korang tarik je kain ni kuat-kuat, lepas tu tampal. Sebab bagi aku kain ni macam stretchable tau, so senang korang nak gaya kan. Nampak tak bahagian yang berlekuk ni dah tak ada gelembung dah. Okay, lepas tu bahagian tepi ni kan ada banyak lebihan, so korang potong je guys. Tapi korang jangan potong ngam-ngam ikut shape tau. Pastikan ada lebihan sikit macam ni, so that korang boleh lipat lepas tu tampal bahagian belakang ni. Bila dah siap macam ni lah rupa dia guys. Untuk bahagian dalam ni, walaupun dia tak nampak kan, tapi korang pastikan kemas je lah. Sebab kita tak nak bila pasang nanti dia mengganggu rivet bahagian dalam ni guys. Okay guys, bila dah siap ni lah hasil dia guys. Cantik tak? Bagi aku lagi nampak kemas berbanding dengan sebelum ni. So guys, untuk kain ala-ala JDM ni ada lagi warna lain tau. Kalau korang nak tahu warna apa lagi ada, aku dah letak beg kuning, so korang boleh tengok dekat situ. Okay lah guys, untuk video kali ni tu je. Ciao.